Usahawan yang bijak akan faham bahawa duit untung bisnes tak boleh kita biarkan tidur je dalam akaun. Nilainya akan makin lama makin susut akibat inflasi. Tapi jika semua digunakan, bisnes pula akan jadi rapuh bila ada kecemasan. Jadi, sebab tu ramai usahawan akan tukarkan sebahagian keuntungan mereka kepada emas. Simpanan emas ni akan jadi sandaran untuk modal pusingan bisnes. Apabila ada peluang bisnes besar atau perlukan modal segera, emas ni boleh dicairkan terus atau boleh sahaja dipajak pada bila-bila masa. Bezanya dengan tunai, emas ni akan bekukan keuntungan anda. Tak mudah terguna untuk berbelanja, malah nilainya pula meningkat setiap tahun. Jika setiap bulan anda tukarkan RM10,000 keuntungan bisnes kepada emas, dalam masa 1 tahun anda sudah ada aset lebih 200 gram emas. Itulah tabung modal pusingan bisnes sebenar yang selamat, kalis inflasi dan mudah dicairkan bila perlu. Bagi usahawan yang berminat untuk bekukan keuntungan dalam bentuk emas fizikal, boleh klik link di bio Diana untuk Diana bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.